Setiap kali pandangannya menjadi lebih dalam, jantung saya berdebar seakan mahu pecah. Sepanjang 64 tahun hidup, saya tidak pernah merasakan debaran seperti ini. Tidak, saya langsung tidak tahu bahawa perasaan sebegini wujud. Ia adalah satu getaran yang tidak pernah saya alami sekalipun sepanjang 37 tahun perkahwinan saya. Apabila dia berhenti sejenak untuk bertanya jika saya baik-baik saja, saya hanya mengangguk dan memberikan isyarat mata untuknya meneruskan. Di luar tingkap hotel, pemandangan malam Danga Bay di Johor Bahru terbentang indah. 3 tahun lalu, saya tidak pernah terbayang bahawa seorang wanita berusia 64 tahun akan berada di sini bersama seorang lelaki berusia 57 tahun yang ditemuinya melalui aplikasi janji temu. Anda tanya bagaimana rupa saya ketika itu? Saya hanyalah seorang wanita pertengahan umur yang biasa. Bukan sekadar biasa, tetapi seorang makcik yang sangat tidak menarik. Seorang makcik dengan perut buncit, lengan menggelebar, rambut kerinting yang tidak terurus dan selalu memakai pakaian yang sama sahaja. Bagaimana saya boleh sampai ke tahap ini? Saya akan ceritakan perlahan-lahan. Nama saya Fatimah binti Ahmad. Tahun ini umur saya 64 tahun, sehingga 3 tahun lalu, saya adalah seorang suri rumah biasa yang telah berkahwin selama 37 tahun. Suami saya, Ismail, seorang pegawai kanan kerajaan dan kami membesarkan seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Anak perempuan saya sudah berkahwin dan tinggal di Australia, manakala anak lelaki saya bekerja di Kuala Lumpur dan hidup berdikari. Masalahnya ialah suami saya. Sebenarnya, sejak awal perkahwinan lagi, dia ada masalah tenaga batin. Malam pertama kami berakhir terlalu cepat dan sejak itu, ia sentiasa begitu. Saya selalu rasa kosong dan tidak puas, tetapi saya hanya pendamkan dan teruskan hidup. Dulu, saya sangka semua orang begitu. Malah, dianggap memalukan bagi seorang wanita untuk bercakap tentang hal seperti itu. Sehingga usia 40-an, kami masih bersama sekali atau 2 kali sebulan. Tetapi apabila memasuki usia 50-an, suami saya langsung tidak berminat lagi. Jika saya cuba mendekatinya, dia akan kata dia penat dan membelakangi saya. Lama-kelamaan, dia menolak secara terang-terangan. Dia selalu mengulang kata-kata, "Umur kita dah macam ni, buat apa lagi? Rehatlah, rehat. Saya masih seorang wanita." Begitulah, selepas melepasi pertengahan 50 baian, kami hidup seperti orang asing. Tinggal serumah tetapi tidur di bilik berasingan, hubungan kami seperti rakan serumah yang hanya makan bersama. Saya semakin murung dan benci melihat cermin, perut semakin buncit, lengan semakin menggelebar, kedutan di muka semakin dalam, tetapi suami saya langsung tidak memandang. Saya rasa seperti seorang pembantu rumah yang hanya memasak dan mencuci pakaian. Apabila saya mendengar cerita kawan-kawan, mereka semua berbeza. Katanya mereka masih bersama suami sekurang-kurangnya seminggu sekali. Ada juga kawan yang merungut suaminya terlalu kerap mahu bersama. Tetapi saya rasa apa gunanya hidup begini? Saya rasa hidup saya sangat tidak adil dan sia-sia. Pada usia 59 tahun, saya meminta cerai. Suami saya terkejut. Semua orang di sekeliling saya terkejut. Anak perempuan saya menelefon dari Australia dan menjerit, "Mak dah gila ke nak bercerai umur-umur macam ni?" Katanya mak sudah tidak siuman. Anak lelaki saya juga datang dan berkata, "Ayah bukan curang, bukan kaki pukul. Kenapa mak nak buat macam ni? Sabarlah sikit lagi." Sabar. Saya sudah bersabar selama 37 tahun. Saya cakap dengan tegas, mak nak hidup untuk diri mak sendiri. Mak tak boleh hidup macam orang mati macam ni. Suami saya kelihatan tidak percaya tetapi akhirnya bersetuju. Harta dibahagikan sama rata dan saya mendapat sebuah apartmen kecil di Iskandar Puteri dan wang yang cukup untuk membuka sebuah kafe bakery. Saya bercerai pada usia 60 tahun. Tahun pertama selepas bercerai, saya rasa sangat bebas. Saya buat semua yang saya mahu, makan apa sahaja yang saya suka, hidup tanpa ada sesiapa yang mengongkong. Saya membuka sebuah kafe bakery kecil berhampiran Puteri Harbour dan mula menguruskannya. Rupa-rupanya ia sangat menyeronokkan. Saya suka berbual dengan pelanggan dan seronok melihat orang menikmati roti yang saya buat sendiri. Tetapi selepas 6 bulan, perasaan kosong mula datang. Malam-malam bersendirian terasa sangat panjang. Dulu semasa bersama suami pun saya sunyi, tetapi apabila benar-benar bersendirian, kesunyian itu terasa menusuk hingga ke tulang. Suatu hari, tiba-tiba saya rasa hidup saya menyedihkan. Aku nak hidup macam ni sampai mati ke?
Seorang makcik berusia 61 tahun dengan perut buncit, lengan menggeleba, rambut kerinting kusut, memakai pakaian longgar yang selesa dan tidak pernah bersolek. Adakah ini diri saya yang sebenar? Hari itu, saya membuat keputusan. Tak, aku tak boleh hidup macam ni. Keesokan harinya, saya terus mendaftar di gimnasium. Seorang wanita 61 tahun di gim, saya sendiri rasa kelakar, tetapi saya fikir ia lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa. Jurulatih saya seorang wanita muda awal 30-an, walaupun jauh lebih muda, dia mengajar saya dengan sangat baik. Dia memberi semangat, "Puan, umur hanyalah angka. Kalau kita jaga dari sekarang, Puan pasti boleh berubah." Memang betul. Selepas 3 bulan, perut saya mula kempis. Selepas 6 bulan, lengan saya menjadi lebih tegang. Selepas setahun bersenam secara konsisten, badan saya berubah seperti orang lain. Saya menangis melihat diri saya di cermin. Aku boleh jadi macam ni, rupanya. Saya juga membeli pakaian baru. Blaus yang cantik, seluar jin yang muat elok di badan. Saya potong rambut pendek dan kemas, tidak lagi kerinting dan mula pergi ke pusat rawatan muka. Mungkin nampak kelakar buat semua ini pada usia 62 tahun, tetapi saya sangat gembira. Pelanggan kafe juga perasan. Mereka memuji, "Puan nampak makin cantik sekarang. Puan diet ke? Nampak lain sangat." Apabila dipuji, saya jadi lebih bersemangat untuk menjaga diri. Begitulah, pada usia 62 tahun, saya menjadi seorang insan yang baru. Namun, perasaan kosong yang datang setiap malam masih tidak dapat saya elakkan. Suatu hari, seorang pelanggan tetap, seorang wanita berusia 40 tahunan, bertanya, "Puan kan tinggal seorang, pernah cuba aplikasi janji temu tak?" Saya tanya apa itu aplikasi janji temu. Dia jelaskan itu cara bertemu orang melalui telefon. Katanya sekarang semua orang guna. Pada mulanya, saya rasa tidak masuk akal. Makcik 62 tahun nak cari lelaki guna aplikasi. Tetapi malam itu, seorang diri di atas katil, fikiran itu terus bermain di kepala saya. Nak cuba ke? Saya buka telefon dan muat turun aplikasi itu. Saya perlu cipta profil dan bahagian paling sukar ialah memilih gambar. Nasib baik, selepas bersenam dan menjaga diri, ada beberapa gambar yang nampak elok. Saya tulis umur saya dengan jujur. 62 tahun. Buat apa menipu? Nanti jumpa kantoi juga. Saya siapkan profil dan muat naik. Siapalah yang nak berminat dengan makcik 62 tahun ni? Tetapi yang mengejutkan, dalam masa kurang 30 minit, mesej mula masuk. Mereka kata mereka hubungi saya selepas melihat profil, kata saya nampak hebat dan ajak minum kopi. Mula-mula saya sangka semuanya skamer, mana ada orang berminat dengan makcik 62 tahun. Tetapi mesej terus masuk dan ada juga yang kelihatan serius. Selama beberapa hari, saya berbual dengan beberapa orang. Antaranya, saya pilih seorang yang paling sopan. Namanya Saidek, seorang lelaki berusia 58 tahun yang menguruskan sebuah kedai makan kecil. Katanya isterinya sudah meninggal dunia 2 tahun lalu. Apabila dia mengajak minum teh, dengan tangan yang gemetar, saya membalas setuju. Pada hari pertemuan pertama, saya bersiap lebih dari sejam. Saya tukar baju beberapa kali, tidak tahu mahu pakai yang mana. Mekap pun saya padam dan pakai semula. Aku ni dah gila ke? Umur 62 tahun pergi dating, tetapi dalam hati, ada rasa teruja. Perasaan teruja yang sudah lama tidak saya rasai. Tempat janji temu kami adalah sebuah kafe yang sunyi di tepi pantai Danga Bay. Saya tiba dahulu dan duduk menunggu. 10 minit kemudian dia tiba. Tingginya sekitar 172 cm, dengan penampilan yang kemas. Dia nampak lebih muda dari usianya dan memakai pakaian kasual yang segak. Tangan saya terketar-ketar semasa kami berjabat tangan. Perbualan kami berjalan lebih lancar daripada yang dijangka. Dia seorang yang sangat budiman dan membuatkan saya rasa selesa. Dia bercerita isterinya meninggal dalam kemalangan jalan raya dan dia hidup bersendirian. Apabila kami berkongsi cerita tentang kesunyian, kami mula rasa ada keserasian. Saya juga menceritakan kisah saya. Tentang perceraian, kafe yang saya usahakan dan anak-anak. Selepas 2 jam berbual, saya rasa sangat selesa. Dia mengajak untuk bertemu lagi dan saya terus bersetuju. Dalam perjalanan pulang, jantung saya berdebar kencang. Tak sangka pada usia 62 tahun, saya masih boleh rasa begini. Saya bertemu dengannya 3 kali lagi. Kami makan bersama, menonton wayang. Pada pertemuan keempat, dia dengan berhati-hati menyuarakan hasratnya untuk menjadi lebih rapat.
Saya faham apa maksudnya. Sejujurnya, saya pun ternanti-nanti, tetapi pada masa yang sama, saya takut. Selama 37 tahun, saya hanya kenal seorang lelaki, iaitu suami saya. Itu pun pengalaman yang teruk. Tetapi saya tetap menjawab ya. Kami pergi ke hotel. Namun masanya bersama dia berakhir terlalu cepat, tiada beza dengan bekas suami saya. Dia meminta maaf, katanya mungkin sebab sudah lama tidak bersama. Saya sukar menyembunyikan rasa kecewa. Sambil tersenyum, saya kata tidak mengapa, tetapi dalam hati saya berfikir, lelaki pertengahan umur, semuanya sama saja. Selepas itu, hubungan kami menjadi renggang secara semula jadi, tetapi saya tidak berputus asa. Saya buka semula aplikasi itu, kali ini saya memilih dengan lebih teliti. Seorang lelaki bernama Daud, berusia 65 tahun. Katanya dia ada perniagaan sendiri. Walaupun lebih tua, gambar profilnya nampak cukup kacak. Dia kelihatan bijak dan cara perbualannya sangat beradab. Apabila kami bertemu, dia memang seorang yang berpelajaran tinggi dan sopan. Dia tidak henti-henti memuji. Katanya tidak percaya saya berusia 62 tahun. Pada pertemuan ketiga, kami pergi ke rumahnya. Saya berharap kali ini akan berbeza. Tetapi sekali lagi, saya tidak puas. Perbualan kami menarik, tetapi dari segi fizikal, saya kecewa. Saya bertemu dengannya beberapa kali lagi, tetapi akhirnya tidak mendapat kepuasan yang saya inginkan. Saya berbaring sendirian, rasa murung. Adakah lelaki berumur memang ada hadnya? Adakah aku terlalu berharap? Kemudian, satu fikiran terlintas. Tak mungkin. Mesti ada orang yang berbeza. Saya buka aplikasi itu sekali lagi. Kali ini, saya meneliti setiap profil dengan lebih teliti. Sedang saya melihat-lihat, satu mesej masuk. Mesej itu ringkas, tengok profil puan, nampak hebat, saya beranikan diri untuk hubungi. Profilnya saya periksa. Johan, 57 tahun, kerja dalam bidang pembinaan, wajahnya bukan cita rasa saya. Badannya tidaklah begitu tinggi, dan mukanya nampak kasar, dan agak kampungan. Lelaki ni aku skip sajalah. Selama beberapa hari, saya berbual dengan orang lain, tetapi tiada yang memuaskan hati. Kemudian, saya melihat semula profil lelaki itu. Apa salahnya jumpa sekali? Rupa paras bukan segalanya. Saya membalas mesejnya dan kami bersetuju untuk bertemu. Apabila saya melihatnya di tempat janji temu, memang sah bukan cita rasa saya. Tingginya sekitar 171 cm, badannya tegap tetapi nampak kasar. Namun, apabila kami mula berbual, pandangan saya terhadapnya mula berubah. Dia seorang yang jujur dan berterus terang, tidak seperti lelaki lain yang cuba berlagak sopan atau formal. Dia kata, dia sudah bertemu beberapa wanita dari aplikasi itu, tetapi saya berbeza. Kata-katanya yang terus terang bahawa saya sangat menawan membuat saya terkejut, tetapi saya tidak rasa tersinggung. Dia mengaku pernah melakukan kerja-kerja kasar semasa muda. Pernah bekerja di tapak pembinaan luar negara dan pernah menyertai pasukan khas tentera. Sebab itu katanya dia mungkin nampak sedikit kasar dan meminta saya faham. Saya kata tidak mengapa, saya lebih suka orang yang jujur. Pada pertemuan kedua, dia terus terang mengaku tertarik pada saya dan bertanya jika kami boleh menjadi lebih rapat malam itu. Saya juga dengan jujur menyatakan persetujuan saya. Kali ini, saya pergi ke hotel tanpa meletakkan harapan tinggi. Apabila kami masuk ke bilik dan membuka pakaian, badannya memang tegap berotot, mungkin kerana kerja di tapak pembinaan, tetapi apa yang mengejutkan saya adalah disebabkan oleh perkara lain. Dia kata ada satu rawatan istimewa yang dia buat masa muda-muda dulu di luar negara. Masa kerja di tapak pembinaan di Kalimantan, katanya itu popular di sana. Ramai lelaki buat, mereka masukkan berbola kecil macam mutiara di bawah kulit. Katanya, untuk bagi kepuasan lebih pada wanita, ini kali pertama saya dengar cerita macam itu. Pelik dan menarik. Katanya ada lebih kurang 10 biji berbola dimasukkan. Masa saya bersamanya sangat berbeza berbanding dua lelaki sebelum ini. Satu sensasi yang tidak pernah saya rasai sepanjang 37 tahun perkahwinan. Dia mengambil masa, sangat perlahan. Lebih 30 minit dia berikan untuk persiapan. Katanya, saya mesti betul-betul bersedia. Kalau tidak nanti saya akan rasa sakit. Dan apabila ia bermula, mungkin kerana berbola itu, ia adalah satu pengalaman yang sangat hebat, tidak dapat dibandingkan langsung dengan sebelum ini. Apabila dia bertanya keadaan saya jawab saya tidak percaya. Ini adalah dunia yang tidak saya kenali selama 37 tahun.
Walaupun sudah 10 tahun menopause, saya tidak sangka badan saya boleh memberikan reaksi sebegini. Dia juga kata dia sangat puas. Sesuatu sedang memuncak, rasa seperti mahu meletup. Jangan tahan, rasa saja, katanya. Seluruh badan saya mula menggeletar. Pandangan saya menjadi putih dan kepala saya terasa kosong. Saya menjerit sekuat hati. Saya tidak pernah mengalami klimaks seperti ini. Badan saya menggeletar dan terus menggeletar. Kekejangan itu berlarutan agak lama. Kami berdua tercungap-cungap dan rebah di atas katil. Dia bertanya bagaimana rasanya, tetapi saya tidak dapat menjawab. Air mata saya mengalir. Selama 37 tahun, saya tidak tahu ada perkara sebegini di dunia. Rasanya seperti mengalami sebuah dunia yang baru. Saya rasa sedih untuk berpisah dengannya. Bila kita boleh jumpa lagi? Bila-bila puan nak, kita boleh jumpa, jawabnya. Saya mencadangkan 10 hari lagi. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya kata 10 hari. Mungkin saya tidak mahu nampak terlalu terdesak. Dalam perjalanan pulang, perasaan itu masih segar. Semasa mandi, saya sentuh badan saya. Kesannya masih terasa. Saya baring di katil, tetapi tidak boleh tidur. Masa bersamanya asyik terbayang, macam mana nak tunggu 10 hari. Saya cuba lakukannya sendiri, tetapi tidak dapat dibandingkan langsung. Bersamanya sangat berbeza. Keesokan harinya di kafe, saya asyik teringatkannya. Apa agaknya dia tengah buat sekarang? Dia jumpa perempuan lain tak? Saya mula rasa cemburu. Pada hari ketiga, saya tidak tahan lagi dan menghantar mesej. Saya bertanya khabar dan dia membalas bahawa dia sedang teringatkan saya. Dia teringatkan aku. Jantung saya berdebar. Saya tanya jika 10 hari terlalu lama dan bolehkah kita berjumpa lebih awal. Dia kata boleh, bila-bila masa sahaja. Kami berjanji untuk bertemu lusa. Saya tidak boleh sabar lagi. Malam itu, saya berbaring di atas katil sambil berfikir. Aku ni pelik ke? Seorang makcik 64 tahun berkelakuan begini. Tetapi saya tidak dapat menahannya. Badan saya sudah mengingatinya. Pada hari pertemuan, saya bersolek dengan teliti. Pakaian dalam pun saya pilih yang cantik. Hari ini aku nak lebih proaktif. Semakin dekat masa janji temu, jantung saya semakin berdegup kencang. Apabila saya melihatnya di lobi hotel, kaki saya terasa lemah. Dia menyapa, saya rindu awak dan saya menjawab saya juga begitu. Sebaik sahaja masuk ke bilik, kami terus menerkam antara satu sama lain, pakaian ditanggalkan dengan pantas dan kami terus ke katil. Kali ini, badan saya lebih mudah menerimanya. Mungkin badan saya sudah mengingatinya. Perasaannya masih sama, sangat mengasyikkan. Apabila dia bertanya keadaan saya jawab, sangat sedap. Teruskan. Dia masih ingat cara yang saya suka pada kali pertama. Bermula perlahan, kemudian semakin laju. Perasaan itu datang lagi. Kita sama-sama ya, katanya dan saya menjawab. Baik, ia adalah pengalaman kedua saya. Lebih hebat daripada yang pertama. Seluruh badan saya menggeletar dan kesedaran saya seakan-akan hilang. Kami berdua basah lencun dengan peluh, terbaring. Dia bertanya bagaimana rasanya. Jauh lebih hebat dari yang lepas, jawab saya. Suara saya hampir tidak keluar. Selepas berehat seketika, dia bertanya, nak sekali lagi? Sekarang? Ya, sebab sedap sangat. Saya dah bersedia lagi, umur 57 tahun, tetapi tenaganya luar biasa. Boleh, saya jawab. Kali ini kami mencuba cara yang berbeza. Apabila saya yang mengawal, rasanya lebih nikmat. Saya boleh mengawalnya mengikut kemahuan saya. Awak sangat menawan, pujinya. Kami bergerak seiringan. Bilik itu hanya dipenuhi dengan desahan kami. Saya dah nak sampai, katanya. Saya juga begitu. Seluruh badan saya bergetar. Dia memeluk pinggang saya dengan erat. Saya tidak tahan lagi dan rebah di dadanya. Kami berdua keletihan. Kami saling memuji kepuasan masing-masing. Selepas berehat selama sejam, dia mengajak mandi bersama. Sambil mandi, kami bermesraan lagi. Selepas berpakaian, waktu sudah masuk waktu makan malam. Dia bertanya jika saya lapar dan mahu makan apa. Kami makan di sebuah restoran berhampiran hotel sambil berbual. Alangkah baiknya kalau kita boleh selalu jumpa, katanya, dan saya menjawab saya juga begitu. Pertemuan seterusnya ditetapkan 3 hari lagi. Kali ini saya tidak sanggup menunggu 10 hari. Apabila saya pulang ke rumah, saya rasa seperti orang yang berbeza. Wajah saya nampak lebih berseri. Kulit nampak lebih sihat dan mata saya bersinar.
Rupanya inilah yang dimaksudkan hubungan yang baik boleh mencantikkan seseorang. Bukan, ini bukan cinta. Ini hanyalah nafsu fizikal semata-mata. Tetapi apa salahnya? Adakah seorang makcik 64 tahun tidak boleh hidup begini? Saya gembira. Sejak hari itu, kami bertemu 2 atau 3 kali seminggu. Setiap pertemuan terasa baru dan memuaskan. Kerja di kafe juga menjadi lebih seronok. Memikirkan akan bertemu dengannya membuatkan setiap hari saya rasa teruja. Hidup saya berubah. Selepas sebulan, dia bertanya jika saya mahu menjadi kekasihnya. Katanya perbezaan umur tidak penting. Sejujurnya, saya teragak-agak. Dia seorang lelaki yang baik dan sempurna dari segi fizikal, tetapi saya mahu mengalami lebih banyak perkara. Maaf, rasanya saya belum bersedia, jawab saya. Boleh tak kita teruskan macam ni saja? Baiklah, saya ikut kemahuan awak, katanya. Nasib baik dia faham. Walaupun kami terus bertemu, saya masih membuka aplikasi itu. Saya ingin tahu bagaimana rasanya dengan lelaki lain. Suatu hari satu mesej masuk. Seorang lelaki bernama Fitri, berusia 50 tahun, bekerja di sebuah syarikat IT. Gambar profilnya nampak cukup kacak. Umurnya jauh lebih muda dari saya, 50 tahun, dah macam umur anak aku. Pada mulanya saya ragu-ragu, tetapi apabila berbual, dia sangat kelakar. Dia ada cita rasa orang muda dan pandai berjenaka. Katanya umur tidak penting, dia lebih suka wanita matang. Kami bersetuju untuk bertemu. Dia memang kelihatan muda. Fashionnya moden dan cara percakapannya santai. Dia tidak henti-henti memuji saya. Katanya saya nampak seperti awal 50-an, bukan 64 tahun. Pujian itu membuatkan saya gembira. Pada pertemuan kedua, kami pergi ke hotel. Dia berbeza daripada Johan, lebih agresif dan bersemangat, penuh dengan tenaga orang muda. Tetapi, saya tidak berasa puas seperti bersama Johan. Tenaganya bagus, tetapi dia tidak begitu teliti dan yang paling penting, tiada perasaan berbola istimewa itu. Memang Johan yang terbaik, namun pengalaman bersama Fitri tidaklah teruk. Bersama lelaki muda, ada tarikannya yang tersendiri. Kini, saya bertemu dengan 2 orang lelaki. Dengan Johan seminggu sekali dan dengan Fitri juga seminggu sekali. Johan sempurna dari segi fizikal, manakala Fitri memberikan tenaga muda. Pelanggan di kafe tidak tahu. Mereka tidak tahu bahawa wanita yang tersenyum menyediakan kopi dan menjual roti ini mempunyai kehidupan malam yang sebegini. Suatu hari, anak perempuan saya pulang ke Malaysia. Dia bertanya, "Mak nampak makin cantiklah. Ada apa-apa berita baik ke?" Saya jawab, mungkin sebab bersenam dan jaga diri. Apabila dia bertanya jika saya sudah ada teman lelaki, saya hanya ketawa dan menafikannya. Saya rasa bersalah menipu anak saya, tetapi saya tidak boleh beritahu perkara sebenar. Malam itu, seorang diri, saya termenung. Adakah cara hidup aku ni salah? Tetapi saya tidak menyesal. Saya sudah bersabar selama 37 tahun. Sekarang, saya mahu hidup mengikut cara saya sendiri. Siapa peduli apa orang kata, saya seorang wanita dan saya ada keinginan. Umur 64 tahun tidak boleh menghalangnya. Kini saya berusia 64 tahun. Saya masih mengusahakan kafe bakery di Iskandar Puteri dan bertemu dengan 2 orang lelaki. Kadang-kadang, saya masih berbual dengan orang lain di aplikasi. Saya juga berfikir untuk bertemu orang baru. Secara peribadi, saya rasa keputusan untuk bercerai adalah tepat. Selama 37 tahun saya hidup seperti mayat hidup, tetapi sekarang, saya benar-benar hidup. Saya sedar bahawa badan saya masih hidup dan keinginan saya juga masih ada. Kawan-kawan saya hidup dengan tenang. Ada yang hidup biasa-biasa sahaja dengan suami, ada yang hidup sunyi sendirian. Kadang-kadang apabila bertemu kawan-kawan, saya teringin untuk menceritakan kisah saya. Bahawa kita belum tua, kita juga boleh menikmati hidup. Tetapi saya tidak beritahu. Mereka tidak akan faham. Sebaliknya, saya hanya luahkan di sini. Saya dilahirkan semula sebagai seorang wanita sejati pada usia 64 tahun. Semalam, saya bertemu dengan Johan di hotel. Sensasi yang diberikan oleh berbola istimewanya masih menakjubkan. Setiap kali bersamanya, saya rasa inilah kehidupan. Beginilah cara untuk hidup. Malam ini, saya akan bertemu dengan Fitri. Saya mahu merasai tenaga orang muda. Dan saya juga baru menerima mesej baru di aplikasi. Seorang pengusaha restoran berusia 54 tahun. Gambarnya kacak,
perbualannya menarik. Saya bercadang untuk bertemu dengannya minggu depan. Terdapat 3 titik perubahan dalam hidup saya. Pertama, ketika saya memutuskan untuk bercerai pada usia 60 tahun, semua orang melarang. Anak perempuan, anak lelaki, kawan-kawan. Tetapi sekarang saya membuktikan bahawa pilihan saya adalah betul. Jika saya tidak bercerai, saya mungkin masih hidup seperti mayat hidup. Kedua, ketika saya mendaftar di GIM dan mula menjaga badan pada usia 61 tahun, semua orang memandang rendah umur 61 tahun nak masuk GIM. Tetapi selepas setahun berusaha, badan saya berubah, keyakinan diri saya meningkat. Ketiga, ketika saya mula menggunakan aplikasi janji temu. Makcik 62 tahun mencari lelaki di aplikasi? Saya sendiri tidak percaya. Tetapi saya beranikan diri, dan berkat keberanian itu, saya bertemu Johan. Pengalaman pertama bersamanya mengubah hidup saya. Apakah makna 37 tahun perkahwinan saya? Sabar, tahan, dan berputus asa. Itulah keseluruhan hidup saya. Tetapi sekarang, semuanya berbeza. Saya buat apa yang saya mahu, bertemu siapa yang saya mahu, dan berseronok apabila saya mahu. Menguruskan kafe juga menyeronokkan. Saya melakukan kerja yang saya suka sambil menjana pendapatan dan berbual dengan pelanggan. Dulu, kerana menjaga hati suami, perkara sebegini pun saya tidak dapat lakukan. Johan masih mengajak saya untuk menjadi kekasihnya, tetapi saya masih mahu bebas. Saya mahu bertemu dan mengalami lebih ramai orang. Dia faham dan berkata, buatlah apa yang awak mahu. Fitri pula memberikan saya rangsangan baru. Apabila bersama lelaki muda, saya rasa diri saya juga menjadi muda, penuh tenaga dan bersemangat. Mesej baru terus masuk di aplikasi. Lelaki yang berminat terus muncul. Saya menunjukkan bahawa walaupun sudah berumur, seseorang masih boleh menjadi menawan. Badan yang tegap, wajah yang berseri, mata yang bersinar. Inilah diri saya yang sebenar. Kawan-kawan kadang-kadang mengadu mereka murung. Bosan hidup dengan suami, sunyi hidup sendirian. Setiap kali itu, saya berbisik dalam hati, hidup ini hanya sekali. Tetapi saya tidak meluahkannya. Itu hidup mereka. Saya puas dengan pilihan saya, dan mereka juga ada pilihan mereka sendiri. Anda tanya, tidakkah saya sunyi berbaring sendirian pada waktu malam? Kadang-kadang sunyi. Tetapi bukan kesunyian yang putus asa seperti dahulu. Perasaan teruja kerana esok akan bertemu Johan. Perasaan berdebar kerana minggu depan akan bertemu orang baru. Itulah yang membuatkan saya terus hidup. Saya harap cerita saya ini dapat memberi kekuatan kepada seseorang. Umur hanyalah angka. Hidup dengan bersabar bukanlah jawapannya. Hidup kita yang tentukan. Tidak pernah terlambat untuk bermula. Saya mula bersenam pada usia 61 tahun. Dalam setahun, badan saya berubah. Takut untuk bertemu orang baru, saya juga begitu pada mulanya. Tetapi apabila sudah dicuba, ia tidak seteruk yang disangka. Zaman kegemilangan hidup saya adalah sekarang. 64 tahun, ini barulah permulaan. Saya bercerai pada usia 60 tahun, membina badan pada usia 61 tahun dan mula menggunakan aplikasi janji temu pada usia 62 tahun. Dan selepas bertemu Johan dengan berbola istimewanya, hidup saya berubah. Sekarang, saya menikmati hidup saya dengan 2 orang lelaki. Saya akan terus bertemu dengan orang baru. Saya mahu lebih banyak pengalaman dan merasai lebih banyak kegembiraan. Saya mahu menunjukkan bahawa usia 64 tahun bukanlah penamat, tetapi satu permulaan. Anda juga boleh melakukannya. Umur hanyalah angka. Kita berhak untuk menjalani kehidupan yang kita inginkan. Selama 37 tahun, saya hidup dalam kekangan. Menjaga hati suami, menjaga hati anak-anak, menjaga pandangan masyarakat. Tetapi sekarang, tiada siapa boleh campur tangan dalam hidup saya. Kerana sayalah watak utamanya. Pertemuan dengan Johan bukan sekadar kepuasan fizikal. Ia membuktikan bahawa saya masih seorang wanita dan badan saya masih hidup. Pertemuan dengan Fitri pula menunjukkan bahawa saya masih boleh menjadi menawan. Seorang lelaki 14 tahun lebih muda menginginkan saya. Anda tidak tahu betapa ia meningkatkan keyakinan diri saya. Sekarang, saya tidak takut lagi. Bertemu orang baru, mengalami pengalaman baru. Malah saya tenanti-nanti. Lelaki macam mana pula yang akan aku temui? Pengalaman baru apa yang akan aku lalui? Setiap kali saya membuka pintu kafe, saya tersenyum. Siapa yang akan datang hari ini? Cerita apa yang akan dikongsi? Malam nanti, siapa pula yang akan aku temui?
Setiap hari penuh dengan debaran. Bukankah ini kehidupan? Berdebar, berharap dan berseronok. Perasaan yang saya temui semula pada usia 64 tahun ini sangat berharga. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya yang panjang ini. Jika anda dapat merasai kaitan dengan kisah kehidupan matang dan perjalanan di usia senja ini, silalah langgan, suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Jika anda menikmati video ini, sila tulis di ruangan komen dari mana anda menonton. Ia akan menjadi sumber kekuatan yang besar bagi saya. Setiap komen berharga anda sangat membantu dalam menghasilkan kandungan yang lebih baik